Seorang pemuda dikenali sebagai Ifan mencabar dirinya melaungkan azan Isyak buat kali pertama di Surau Al-Ittihad, Seksyen 1 Bandar Baru Bangi, Selangor. Hasrat itu mendapat sokongan AJK Surau yang memberi peluang kepadanya. Tindakan Ifan mendapat pujian warganet dan dia turut mengajak anak muda lain supaya berani tampil menjadi imam atau bilal secara sukarela. Berdebar lagi berapa minit ni? Lagi 10 minit. Risau. First time man. So dalam masa 5 minit lagi, Cik Fauzi ni bawa saya pergi ke bilik azan. So dalam masa 5 minit lagi sebelum azan, saya kena setting mic semua dengan Cik Fauzi ni, and then kita kena tunggu dalam 5 minit, and then barulah kita boleh start azan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahi aliyyil azim. Allahu akbar, حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. So alhamdulillah tadi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Jawatankuasa Surau Al-Ittihad Seksyen 1 Bangi kerana memberi saya peluang untuk azan tadi, alhamdulillah. So korang bagi geng-geng muda, jom surau. Jom gerak surau.